Guys, kereta peti ais ni dah murah. RM169,000 je. Bukan murah je. Siap, Aunty nak bagi 5 free gift. Tapi sebelum tu, mai Aunty buat kira-kira untuk korang. Insurans je dalam RM6,200 je. Road tax pula dalam RM870. Jadi, 10% kat sini baru RM16,900. Jadi, total awak kena sediakan untuk beli kereta peti ais ni RM23,980. Jadi, bulanan awak dalam RM2,110 untuk loan 7 tahun. Untuk servis pula, minus servis kereta peti ais ni baru RM400. Meja pula baru RM1,200 je. Tapi harga tu kalau servis dengan Aunty je ya. Okey apa harga tu? Dah termasuk parts, labor dan servis kat rumah korang. Untuk wear and tear, macam brake pad depan satu set dalam RM480 je. Dan brake pad belakang pula satu set dalam RM460 je. Tajak Alphard ni sebiji dalam RM590. Contoh kalau macam awak ambil Conti UC7. Jadi 4 biji dalam RM2,360 lah. Minyak full tank untuk kereta peti ais ni dalam RM130 je. Tak apa, pakai kereta peti ais boleh lagi pakai minyak madani. Full tank kereta peti ais ni boleh pergi sampai 600 km. Janji jangan stay dekat lane paling kanan lah. Yang 5 free gift yang Aunty nak bagi tu, Aunty nak bagi full set tayar baru, 2 kali servis, detailing, tinted dan touch and go. Beli sekarang, sempatlah nak guna masa raya nanti. Dan nak show off kat saudara mara. Jadi, korang nak tak kereta peti ais yang dah murah ni? Kalau nak, jom jumpa Aunty di Prime Wheel Subang Jaya.